Hari ini, saya akan meneroka sebuah pembetong berhantu yang penuh dengan barang-barang menyeramkan, misteri dan juga berbahaya. Pembetong ini adalah tempat pembuangan bagi pembunuh yang cuba menghapuskan bukti. Dan ada juga yang mengatakan tempat ini dihantui oleh roh-roh mangsa mereka. Cakap pasal semua benda seram tu, mari kita mula mencari dan lihat apa yang boleh kita temui. Dan pastikan anda terus menonton hingga ke akhir video kerana kami akan masuk jauh ke dalam terowong pembetong ini untuk melihat ke mana ia pergi dan apa jenis perkara menyeramkan yang mungkin ada di dalamnya. Memulakan pengembaraan hari ini, saya memang dapat merasakan aura menyeramkan di pembetong ini. Saya sentiasa rasa seperti sedang diperhatikan dan bila-bila masa sahaja, saya akan ternampak sesuatu yang saya tidak sepatutnya lihat. Ya Allah, korang, saya baru terpijak sesuatu. Saya tak perasan pun sampai saya tengok ke bawah. Apa benda ni? Ya Allah, saya baru terpijak benda ni. Menakutkan betul. Orang buang macam-macam benda gila dalam longkang, kita tak pernah tahu apa yang kita akan jumpa. Saya baru mula mencari dan penemuan pertama saya macam kapak pembunuh atau sesuatu macam tu. Benda macam ni memang buat saya seram sebab macam adakah ini tercicir daripada penebang kayu atau daripada orang lain. Apapun, benda ni dah lama sangat kat sini dan saya hampir pasti saya akan kena tetanus atau apa-apa hari ni. Baiklah, nampaknya kita mula dengan agak baik. Jom teruskan mencari dan tengok apa lagi yang kita boleh jumpa. Ini agak membimbangkan. Saya mungkin baru jumpa baju tea berdarah dalam air. Saya tak pasti sama ada saya nak sentuh benda ni. Itu bukan baju tea. Apa ni? Ew, apa benda ni? Ini bukan baju. Apa sebenarnya ni? Saya rasa ini mungkin kain kasa, macam kain kasa perubatan yang digunakan untuk balut luka. Itu janganlah darah. Kalau ini darah, saya memang akan panik. Saya tak boleh tengok darah macam tu. Bro, itu memang mungkin darah. Okey, kita tak akan sentuh benda tu lagi. Kita dah cari dalam pembetong selama 5 minit. Dan kita dah jumpa pita perubatan yang mungkin berdarah dan kapak pembunuh. Kalau inilah benda yang kita jumpa, aku memang tak teruja nak teruskan dan tengok apa lagi yang ada kat sini korang. Tapi aku rasa itulah tujuan kita datang sini. Jadi jom kita terus cari. Pembetong ni memang jadi lebih daripada apa yang aku jangka. Dan pada tahap ni, aku sedar aku dah ambil risiko yang terlalu besar. Tapi kita datang sini untuk teroka. Jadi kita terus masuk lebih dalam ke dalam pembetong ni. Jom korang. Aku rasa aku baru nampak harta karun seterusnya kat bawah ni. Aku tak pasti apa benda tu. Tapi nampak agak menakutkan. Aku tak tahulah korang. Bila aku tengok benda ni, macam rupa pisau je. Macam benda ni memang buat aku rasa seram sekarang ni. Ya Allah, aku ingatkan tadi tu pisau. Rupanya macam gergaji atau sesuatu macam tu. Korang, ini tak bagus. Itu satu lagi senjata. Kita baru je sampai sini 10 minit, dah jumpa 2 senjata. Tengoklah betapa kotornya pemegang dia. Benda ni mungkin dah lama kat sini, bertahun-tahun agaknya. Aku tak nak fikir benda ni pernah digunakan untuk apa atau apa yang dipotong sebelum dibuang kat sini. Sebenarnya, aku pun tak nak sentuh benda ni. Jadi, mari kita buang benda tu dan teruskan. Aku baru je terpijak timbunan sampah. Tapi bila aku tengok betul-betul, aku nampak benda ni. Aku rasa ini sesuatu yang bagus. Tengok, ada macam penutup kayu kat dalam ni atau sesuatu. Mungkin benda ni tak ada apa-apa, tapi mestilah kita nak tengok juga untuk pastikan. Baiklah, dah sedia? Jom kita tarik keluar benda ni. Okey, ada benda dalam ni. Ya Allah, saya rasa, ya, memang ada benda dalam ni. Ya Allah korang, benda ni macam, saya tak pasti kalau korang boleh nampak. Ia dibalut dengan rambut. Saya baru pegang dan sekarang rambut penuh kat tangan saya. Itu macam rambut manusia. Ya Allah, korang, itu menjijikkan. Untuk botol ni sendiri, saya tak nampak sangat dalamnya, tapi memang ada benda dalam ni. Maksud saya, korang boleh dengar bunyinya. Ada benda dalam ni, tapi apa sebenarnya? Saya memang tak tahu. Jadi saya rasa kita patut cuba buka dan tengok apa ada dalam ni. Ada macam sekeping kayu yang menghalang botol ni. Dan saya tak tahu macam mana nak buka benda ni. Saya tak ada pembuka botol wine sekarang. Aduh. Okay, jadi nak buka benda ni mungkin lebih susah daripada yang saya sangka. Saya tak boleh, memang tak boleh nak buka ni. Kita kena cari alat untuk buka penutup ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya tak nak sentuh benda ni lagi. Tapi saya terpaksa bawa balik gergaji pembunuh yang kotor ni. Jadi, inilah satu-satunya harapan kita untuk buka benda ni. Jadi saya rasa, mari kita pastikan jangan sampai jari kita terpotong. Ini memang menjijikkan. Ia sangat berlendir. Saya sepatutnya tak sentuh benda ni. Ayo.
Ini jauh lebih susah daripada yang nampak. Buka. Ayah, saya rasa kita hampir dapat. Tidak, lupakan saja. Kita cuma tolak penutup itu masuk lebih dalam. Saya rasa kita buat keadaan jadi lebih teruk. Kita berjaya. Dan kita dah bukanya. Bau itu memang tak sedap. Saya terus dihentam dengan bau yang sangat teruk. Saya rasa nak muntah, kawan-kawan. Memang busuk gila. Ini paku ke? Ya Allah, saya buka botol tu dan saya ingat ada benda terbang keluar. Rupanya kuku. Ada macam paku besi dalam botol ni. Kalau itu paku, saya tertanya-tanya, apa pula semua benda lain ni? Okey, cuma paku. Ini penuh dengan paku. Saya baru je tuang keluar banyak paku dan duri. Memang membimbangkan. Dan masih ada lagi benda dalam ni. Okey, saat penentuan. Okey, saya rasa itu je semuanya. Itu rambut. Itu memang rambut korang. Ia segumpal besar rambut. Ada juga bunga-bunga kecil di sini. Ya Allah, ada banyak benda ni. Saya baru saja terjatuhkan satu. Ada banyak bunga kuning kecil ni. Korang, saya memang tak suka benda ni. Ini macam benda sihir, macam ramuan atau sesuatu. Ini menakutkan. Saya dah rasa tak selesa sebelum ni, tapi sekarang saya memang betul-betul tak selesa. Baiklah, jom kita terus tengok kawasan ni. Sebab kalau ini benda sihir, mungkin ada lagi benda pelik dekat-dekat sini. Tak mungkin. Saya jalan 5 kaki dari balang misteri pelik tu dan saya baru nampak sesuatu dalam air. Ini memang tak bagus korang. Nampak macam dibalut dengan beg sampah hitam, itu bukan petanda baik. Baiklah, saya rasa kita kena angkat benda ni. Apa tu? Ya Allah bro, apa ni? Kita jumpa satu alat pelik. Apa benda ni? Benda tu baru je bergerak ke? Kita macam jumpa alat penyiksaan zaman pertengahan atau sesuatu. Tengok tu. Apa tujuan alat ni? Ya Allah. Kalau ada sesiapa tahu alat ni digunakan untuk apa, beritahu saya di ruangan komen. Sebab setakat ni, inilah benda paling menakutkan yang saya jumpa hari ni. Sebab saya langsung tak tahu apa benda ni. Korang, tempat ni bukan saja memang seram, tapi juga kotor gila. Tengok lendi ni. Macam lendi dari pembetung je. Dan apa pula ni? Saya pun tak perasan tadi. Ada topeng-topeng seram kat sini. Tempat ni memang tak selamat untuk kita berada. Saya tak patut sentuh lendi pembetung tu korang. Tangan saya dah kotor habis ni. You, tapi apa ni? Saya langsung tak perasan ada orang tergantung kat pokok ni sebelum saya nampak tadi. Itu memang tak boleh. Saya memang tak nak langsung korang. Semua petanda macam menjerit kat saya supaya kita jangan teruskan. Tapi korang tahu tak? Mak saya tak besarkan saya jadi seorang yang mudah mengalah. Kita akan terus cari sebab. Saya teruja nak tengok apa lagi yang ada kat sini. Maksud saya, takut tapi memang masih teruja. Dengan berhati-hati, saya teruskan perjalanan dalam pembetung ni dan tiba-tiba saya sampai di kawasan yang sangat menyeramkan. Satu kawasan di mana saya akan jumpa salah satu barang paling berbahaya sepanjang hari ini. Korang, kita baru saja sampai ke bahagian baru dalam pembetung ni dan saya rasa saya nampak sesuatu yang sangat pelik kat atas ni. Cuba bagi tahu, korang nampak tak benda tu dalam terowong sana? Itu nampak macam pisau besar atau parang atau sesuatu. Jom kita pergi sana dan tengok. Ada banyak batu besar antara saya dengan benda macam parang atau pisau tu kat sana. Jadi saya kena betul-betul berhati-hati supaya tak terkehil buku lali saya kat mana-mana batu ni. Baiklah, jom kita buat. Batu-batu ni memang besar sangat. Okey, kita dah separuh jalan dan nasib baik saya belum cedera apa-apa lagi. Jadi, tinggal beberapa langkah saja lagi sebelum kita sampai ke apa saja benda tu. Saya tak pasti kalau korang tahu, tapi lumut bila basah memang sangat licin dan senang nak cedera. Jadi saya sangat berhati-hati supaya tak tergelincir masa saya bergerak ke arah parang ni. Wah, ya Allah, saya hampir terjatuh tadi. Tapi saya rasa kita dah dapat. Wah, saya betul-betul tengah tergelincir ni korang. Ya, kita dah dapat. Ini parang, weh, saya dah agak dah. Gila betul korang. Nampaknya parang ni keluar dari terowong di belakang saya. Yang buat saya tertanya-tanya, ke mana sebenarnya terowong ni pergi? Malangnya, saya rasa terowong tu terlalu sempit untuk saya masuk. Kalau tak, saya dah merangkak masuk dan tengok ke mana ia pergi. Tentang parang ni pula, saya memang tak nak fikir dari mana ia datang atau kenapa ada orang buang parang ni ke dalam terowong ni.
Sebab apa saja alasan yang saya boleh fikir kenapa seseorang nak buang parang macam ni, semuanya tak elok. Okey, sekarang saya kena balik semula, melintasi semua batu konkrit licin ni sambil bawa parang yang sangat tajam. Apa je yang boleh jadi salah kan? Okey, jom buat. Jangan tergelincir. Jangan tergelincir. Tak boleh tergelincir. Kalau saya tergelincir, boleh mati. Baiklah, bagus. Kita berjaya. Kawan-kawan, saya tak nak buat sesiapa rasa gelisah. Tapi saya rasa macam ada orang terapung kat situ. Tak. Itu tak bagus. Itu orang ke? Harap-harap itu bukan orang sebenar. Kalau tidak, saya memang tak boleh tahan. Encik, awak okey tak di bawah sana? Saya rasa itu bukan sebenar. Jadi, walaupun ini bukan sebenar, apa benda ni? Kenapa benda ni ada dalam pembetung? Ia macam tubuh manusia palsu. Ini memang sangat pelik. Ia nampak macam ia lembut. Ia berlendir dan lembut. Ini macam manekin atau sesuatu. Apa ni? Saya macam nak angkat dan tengok muka dia, tapi pada masa yang sama, saya tak nak sentuh benda ni. Jadi, rasanya bila saya pernah dapat apa yang saya nak, Tak, rasa dia pelik. Ya Allah korang, ini memang menakutkan. Tengoklah dia. atau itu perempuan? Awak ke? Ya, saya tak pasti itu lelaki atau perempuan. Apapun awak, rupa awak memang pelik bro. Tengok kepala botak tu. Aduh bro. Dan bayangkan, saya jumpa lelaki ni lebih kurang 6-7 kaki dari parang tu. Okey, jadi mari kita angkat lelaki ni dan tengok dia dengan lebih jelas. Aduh bro, kau beratlah. Kurangkan makan donat bro. Ya Allah, ini memang pelik. Bro, kenapa dia macam tu? Kenapa dia buat muka macam tu? Tengoklah, apa hal ni? Jadi aku tak pasti sepenuhnya dari mana benda ni datang. Tapi nampaknya ada orang buang benda ni dalam longkang, entah sebab apa. Kalau ada sesiapa tahu apa benda ni atau kenapa ada orang buang dalam longkang, macam biasa, beritahu aku di ruangan komen supaya kita boleh cari jawapan sama-sama. Sebab sekarang ni, aku memang rasa agak takut. Dan baru sekarang aku perasan ada kesan merah tu. Bro, jangan pandang aku macam tu. Kesan merah kat seluruh badan dia. Baru sekarang aku perasan benda tu. Itu memang buatkan benda ni lagi seram. Apa sebenarnya anak patung pelik dalam longkang tu? Semua orang patut tekan suka dan langgan. Itu idea yang hebat. Pastikan korang tekan suka dan langgan ya. Okey, sekarang pergi dari sini. Aku tak suka muka kau. Apa ni? Ya Allah korang. Mungkin kita baru jumpa sesuatu lagi kat sini. Cuma beberapa kaki dari patung pelik tu. Tadi aku nampak kilauan logam masa aku tengah jalan. Dan tengok lebih dekat, ini memang sesuatu. Aduh, apa benda ni? Kita ada dua benda. Apa benda ni? Aku ingatkan satu benda je. Tapi rupanya, ada dua benda berkindih. Ini bilah pisau. Tengok tu. Itu bilah pisau. Dan apa ni? Apa benda alat ni? Kenapa hari ni banyak benda pelik? Macam alat penyiksaan. Tengok tu. Ia masih berfungsi. Saya mungkin tak patut buat macam ni sambil pegang pisau. Tunggu sekejap. Apa benda ni? Tolong beritahu saya kalau ada sesiapa tahu apa benda ni, sebab ini memang pelik. Itu memang nampak macam alat penyiksaan. Dan yang ini pula, nampak macam pisau daging. Tapi, tengok hujung dia tu. Seseorang telah mematahkan hujungnya, entah macam mana. Saya memang tak nak bayangkan macam mana itu boleh berlaku. Nampak juga pemegangnya dah patah. Ia patah di dua tempat. Itu memang tak bagus. Dan tengok ni, saya tengok ada satu balang kat bawah ni. Kotor. Jadi, apa sebenarnya semua ni? Saya rasa saya takkan pernah tahu. Kalau korang nak cuba teka, macam mana semua ni boleh ada kat sini? Silakan. Tapi buat masa sekarang, saya rasa kita akan teruskan dan tengok apa lagi yang kita boleh jumpa. Hanya beberapa saat selepas jumpa timbunan barang logam pelik tu, saya jumpa pula satu beg yang nampak sangat menakutkan. Ini memang gila. Saya rasa saya baru je jumpa sama ada beg pakaian atau beg yang dah dibuang kat sini dalam pembetung ni. Wow, tengok dari sini, beg tu terbuka dan saya nampak ada barang-barang dalam dia. Jadi, mari kita keluarkan benda ni dan tengok. Sebab saya memang teruja nak tahu apa yang kita jumpa. Saya baru je nak tarik beg ni keluar, bila saya perasan, ada patung berhantu betul-betul sebelah saya. Saya langsung tak perasan pun sampai beberapa saat tadi. Ya Allah korang, apa benda ni? Ini memang menjijikkan dan sangat menakutkan. Ia betul-betul sebelah beg tu. Saya tertanya-tanya, sama ada benda ni memang ada dalam beg dan keluar melalui poket yang terbuka atau ini memang benda lain sepenuhnya. Maksud saya, cuba tengok tu. Cuba cakap itu bukan benda paling menakutkan pernah kau tengok. Okey, saya memang tak suka kau sangat, jadi kita akan...
Dan lupakan benda tu. Tak kisahlah kalau saya mungkin dah kena sumpah. Jom kita tengok beg ni dan tengok apa yang kita dapat. Aduh, beratnya ni. Saya rasa ada sesuatu dalam ni. Bau dia memang tak sedap. Saya terus terhidu bau busuk. Saat penentuan, apa yang ada dalam beg dari pembetong tempat pembunuhan ni? Jom kita tengok. Aduh, apa benda ni korang? Ini teruk. Itu macam kasut budak korang. Kenapa ada dalam longkang? Untuk apa benda ni? Jijik betul. Penuh dengan batu, siput dan macam-macam lagi. Dan apa pula benda ni? Ya Allah, ini barang budak lagi. Itu adalah, saya pun tak tahu apa benda tu. Macam mainan budak. Dan nampaknya dah bertahun-tahun kat sini. Ada tumbuhan dan macam-macam tumbuh keluar daripadanya. Saya rasa saya baru jumpa sesuatu kat sini yang lagi teruk daripada dua benda tadi. Korang, kenapa ada kapak dalam ni? Siap dengan barang budak sekali. Apa saja yang berlaku dengan beg pakaian ni memang teruk. Maksud saya, ini memang teruk. Ya Allah, ada kapak dalam ni. Bila tengok dalam beg ni, saya rasa ini satu kesilapan. Jom kita letak balik semua ni dan keluar dari sini. Saya dah tak nak duduk kat tempat ni lagi. Walaupun hakikatnya masuk lebih dalam ke dalam pembetung adalah perkara terakhir yang saya nak buat sekarang, ia masih lagi lebih baik daripada masuk ke terowong tu. Saya memang tak bersedia untuk tu. Sekurang-kurangnya belum lagi. Maksud saya, ini memang gila. Tengok ni, tengok betul-betul kat sini. Ada benda ni, ni senapang ke? Saya baru je jumpa, letak, macam tu. Apa benda ni? Dan sempurna. Penukul besar, hebat. Maksud saya, ini memang. Apa? Maksud saya, macam mana polis masih belum perasan lagi bro? Macam setiap pembunuh di negara ini. Tempat ini memang tempat untuk buang barang. Saya sendiri tak tahu apa benda ni. Saya nak buang benda tu. Tapi penukul besar ni pun tak lama lagi. Macam baru beli. Baru je dibuang kat sini. Dan sudah tentu, ada kesan merah sikit, biasalah. Jelas sekali, aku takkan biar barang-barang ni kat sini. Tapi sekarang ni, aku mula rasa takut sikit untuk hidup aku. Sikit je. Bro, apa benda ni? Ya Allah, aku kena prank ke sekarang ni? Aku ingatkan ni macam beg sampah. Tapi tak. Tengok, ada tangan dan entah apa lagi. Korang, aku rasa ni satu lagi patung manikin. Sekurang-kurangnya aku harap, dan bukannya mayat hijau betul. Maksud aku, tengok ni. Sama je macam yang satu lagi kita jumpa. Cuma yang ni warna hijau bro. Encik, awak okey ke? Aku rasa dia tak okey korang. Tak. Apa ni? Apa sebenarnya ni? Bro, itu menjijikkan. Ini adalah benda paling seram yang kita jumpa setakat ini. Lagi teruk daripada patung botak yang kita jumpa tu. Apa sebenarnya yang berlaku dalam pembetung ni? Ada macam-macam patung. Dan ini pula patung zombie atau entah apa. Maksud aku, apa tujuan benda macam ni? Bro, aku rasa tangan dia mungkin patah. Aku rasa tangan tak sepatutnya jadi macam ni. Dan tengok kepala dia. Ada macam lubang peluru atau entah apa pada benda ni. Aku tak nak tahu macam mana benda ni boleh ada kat sini. Maksud aku, inilah benda paling menyeramkan yang aku jumpa hari ni. Dan kita pun belum sampai ke terowong lagi. Jadi aku agak gementar. Ya, aku rasa benda ni memang ditembak. Tengok, ada satu lagi lubang peluru kat dada dia. Ada satu kat muka, satu lagi kat atas ni. Kenapa ada orang nak tembak patung dan buang dalam pembetung? Itu soalan sebenar. Ya, kau duduk je kat bawah tu, jadi pelik dan menakutkan. Menakutkan dan pelik. Pembetung ni makin dalam kawan-kawan. Tadi tak sedalam ni pun. Dan nampaknya, ia makin dalam. Tak mungkin aku boleh melintas ni. Air dah sampai pinggang aku dan makin dalam. Aku dah habis korang. Aku memang takut sangat saat ni. Tapi nampaknya, dah tiba masa untuk kita terus ke terowong yang sangat menakutkan ni. Jadi, jom kita masuk dan tengok apa yang ada kat dalam tu. Perjalanan berbahaya untuk kembali ke terowong tu memang bukan tugas yang mudah. Tapi bukan perjalanan tu yang aku takut. Tapi, apa yang menunggu aku dalam terowong gelap tu? Tapi, aku tahu aku tak boleh tangguh selamanya. Jadi, dah tiba masa untuk kita masuk ke dalam terowong dan tengok apa yang ada di dalamnya. Nasib baik kami berjaya sampai ke terowong tu dengan selamat. Namun, persoalan sebenar ialah, adakah kami akan keluar dengan selamat? Aku rasa cuma ada satu cara untuk tahu. Aku dah mula rasa sangat takut, sedangkan kami belum pun masuk sepenuhnya ke dalam terowong lagi. Jadi, ini memang takkan berakhir dengan baik. Tidak! Kami baru saja masuk ke sini. Apa benda tu kat bawah sana? Ada labu seram kat sini. Jom bro, lepaskan. Jom kita tengok lebih dekat. Apa benda ni? Apa kau buat kat sini? Ini memang tempat paling pelik untuk jumpa benda ni.
Apa ni? Labu hiasan ke? Bro, benda ni jauh lagi berat dari apa yang aku sangka. Apa benda ni? Macam mana benda ni boleh ada kat sini? Inilah yang aku cakap. Aku tengah kena prank sekarang ni. Siapa je yang jumpa labu seram dalam longkang? Hanya aku je. Baiklah, labu. Kau ikut aku. Aku rasa bukan Mi je benda seram kat sini. Sekurang-kurangnya, kalau ada bara pembunuh kat sini, aku boleh hentak kepala dia dengan benda ni. Okey, taklah teruk sangat. Maksud aku, memang seram kat sini, tapi aku taklah panik macam yang aku sangka. Apa tu? Aku rasa aku nampak sesuatu lagi kat sini korang. Nampak macam beg sampah hitam. Aku tak pasti kenapa benda ni ada dalam pembetung, tapi aku rasa memang banyak sampah kat sini. Jadi, masuk akal juga. Aku tak pasti kenapa, tapi beg ni bagi aku rasa tak sedap hati sangat. Aku rasa kita patut periksa benda ni. Mungkin tak ada apa-apa, tapi lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal nanti. Ya. Ya, ada benda berketul-ketul dalam ni. Melainkan ini cuma pasir atau sampah. Kau tahu akan ada benda dalam beg sampah ni. Labu, jangan. Ya, memang ada sesuatu dalam ni kawan-kawan. Ada banyak benda dalam ni. Apa hal ni? Ya Allah, aku tak perasan pun tadi. Hampir saja aku terpotong lengan aku. Ada macam besi tajam yang terkeluar dari beg sampah ni. Bro, itu memang bahaya. Aku rasa aku tak patut buka ni tanpa sarung tangan. Aku tak nak cedera. Mana tahu kalau ada lagi benda tajam dalam ni, nanti aku juga yang luka. Memang ada banyak benda dalam ni sebab berat sangat. Aku dah nampak satu benda dah. Gila betul. Wah, ya Allah. Tengok tu. Teruk betul ni. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Kau nampak tak dalam tu? Aku dah buka lubang tempat batang besi tu keluar dan ada macam sekeping besi berkarat besar. Jom kita buka lagi dan tengok apa benda ni. Ya Allah, itu gergaji lah. Wah, apa ni? Ya Allah, ada gergaji besi dan sebatang besi. Ini memang menakutkan. Aku pun tak tahu nak cakap apa pasal benda ni. Kenapa ada gergaji besi dan sebatang besi dalam beg ni? Kejap, mesti ada lagi barang dalam ni. Jangan ke mana-mana. Jom kita tengok. Diam kejap. Ada lagi barang-barang pelik dalam ni. Nampak macam itu kabel pengikat ke? Itu memang kabel pengikat. Ya Allah. Itu memang kabel pengikat. Apa? Ada banyak kat sini. Ya Allah. Mungkin saya tak patut sentuh benda ni tanpa sarung tangan. Ini dah jadi agak mencurigakan. Kabel pengikat, gergaji besi, saya tak suka ni. Apa benda ni? Itu macam kain buruk yang kotor. Iuh, itu menjijikkan. Bau pun tak sedap juga. Seluruh terowong pembetong ni mula berbau busuk. Maksud saya lebih teruk daripada bau terowong pembetong biasa. Okey, kita ada... Ya, tak. Itu memang masuk akal. Satu gulung pita pelekat, gergaji besi, kain dan paku logam. Tak, ini biasa. Ini barang-barang yang memang biasa. Ya, saya langsung tak risau. Saya akan teruskan saja. Koyakkan ini, kita ada lagi tali zip. Itu dia. Bro, apa ni? Ini cuma sarung tangan getah je. Yo, apa semua ni? Ada macam sampah dan apa ni, wire? Tak, itu tumbuhan. Okey, mari kita tuang keluar sebab nampak macam banyak sangat benda dalam ni. Saya tak boleh nak selongkar semua. Apa sebenarnya dalam ni? Itu satu lagi sarung tangan getah. Ada 2 dalam ni. Beg tu terapung pergi. Dan itu stokin budak ke? Nampak macam stokin budak. Baiklah, kita akan uruskan nanti. Dan ada juga sepasang cermin mata dalam ni. Saya tak pasti, tapi nampak macam cermin mata budak. Ya tak nampak, saya tak nak pakai ni, tapi itu memang nampak macam cermin mata budak. Nampak untuk muka kecil. Ya, itu memang cermin mata budak. Itu bukan macam cermin mata lelaki dewasa. Entah kenapa, saya rasa semua ini lebih menakutkan daripada botol pelik dan manekin-manekin pelik yang saya jumpa. Sebab saya langsung tak tahu kenapa benda-benda ni ada kat sini. Maksud saya, ini bukan benda biasa. Saya rasa saya tak pernah jumpa benda macam ni sebelum ni. Saya memang dah tak seronok langsung dalam terowong ni. Boleh dikatakan, saya rasa kita patut keluar dari sini. Beg tu memang sangat mencurigakan. Saya bersyukur kita berjaya keluar dari sana dengan selamat. Sebab entah apa lagi yang ada dalam terowong tu. Saya rasa itu saja untuk video hari ini korang. Terowong tu betul-betul menakutkan saya. Jadi, kalau korang nak saya datang balik, kita kena dapatkan sekurang-kurangnya 10,000 suka untuk video ni dan saya akan pertimbangkan. Saya tak nak berakhir dalam beg sampah dalam pembetung. Jadi, pastikan korang tekan suka dan langgan dan saya jumpa korang dalam video seterusnya.